Bagaimana mengukur bearing sudutan? Bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan jangka sudut atau protractor. Mari kita lihat bagaimana bearing sudutan diukur menggunakan jangka sudut. Katakan terdapat dua titik iaitu X dan Y. Bagaimana kita boleh mengukur bearing sudutan titik Y dari titik X? Terdapat 3 langkah utama. Langkah pertama, lukiskan garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik X dan Y. Langkah kedua, tentukan titik rujukan. Apa itu titik rujukan? Titik rujukan adalah titik yang menjadi petunjuk kepada titik yang lain. Dalam contoh ini, kita ingin mengukur bearing sudutan titik Y dari titik X. Maka titik X merupakan titik rujukan. Apabila anda sudah tentukan titik rujukan, lukis arah mata angin seperti berikut. Langkah ketiga, gunakan jangka sudut anda dan letakkan jangka sudut di sebelah kanan di mana pusat jangka sudut bertindih dengan titik rujukan iaitu titik X. Bearing sudutan kemudiannya diukur dari utara hingga ke garisan XY mengikut arah pusingan jam. Di dalam contoh ini, bearing sudutan adalah 70 darjah. Mudah bukan?